Sorotan terkini Berita 757. Seorang gadis tidak menyangka panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali yang dianggap skamer rupa-rupanya adalah talian khusus Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN untuk program latihan khidmat negara PLKN 3.0. Menerusi hantaran seorang pengguna Threads, gadis itu menunjukkan tangkap layar nombor telefon 0340133604 yang diterimanya namun ia tidak dijawab. Kongsinya nombor yang dilaporkan itu juga sudah dilihatnya pada hantaran lain di media sosial sebelum ini, namun ia terkena pada diri kali ini. Perkongsian itu kemudian mendapat reaksi daripada akaun rasmi PLKN 3.0 yang memaklumkan nombor telefon tersebut merupakan satu daripada talian khusus untuk program tersebut. Dalam masa sama, akaun Thread PLKN 3.0 turut berkongsi nombor bahagian unit pelatih untuk semakan orang ramai bagi program PLKN 3.0 seperti tertera. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menggesa semua parti politik dan bakal calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 supaya mematuhi segala undang-undang, peraturan serta arahan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon pada Sabtu ini. Setiausaha SPR Datuk Khairul Shahril Idrus berkata hari penamaan calon PRN Johor ke-16 ditetapkan pada 27 Jun ini. Kertas penamaan calon hendaklah diserahkan antara jam 9 pagi hingga 10 pagi kepada pegawai pengurus pilihan raya di 56 pusat penamaan calon yang ditetapkan. Beliau berkata kertas penamaan calon boleh diserahkan oleh calon bersama pencadang dan penyokong, mana-mana dua daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka. SPR turut menyarankan bakal calon supaya membuat semakan awal borang pencalonan dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Johor sebelum hari penamaan calon serta menjelaskan bayaran deposit lebih awal bagi mengelakkan sebarang masalah pada saat akhir. Bagi calon yang mewakili parti politik, mereka juga perlu mengemukakan surat kebenaran penggunaan simbol parti bagi menyerahkan kertas penamaan calon. Dalam pada itu, SPR mengingatkan calon yang telah membayar deposit bahan kempen bahawa mereka tertakluk kepada peruntukan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 5 serta Undang-Undang Kecil pihak berkuasa tempatan berkaitan aktiviti berkempen. Antara larangan yang perlu dipatuhi termasuk penggunaan alat muzik atau pembesar suara menggunakan kenderaan serta menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sempadan yang ditetapkan pada hari penamaan calon. Sementara itu, semua rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Kementerian Luar dan kini berada di Venezuela didapati selamat selepas dua gempa bumi kuat melanda tengah Venezuela pada Rabu. Dalam satu kenyataan pada Khamis, kementerian itu yang turut dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang memantau teliti perkembangan susulan gempa bumi berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter. Pada ketika ini, menurut kementerian, pihak berkuasa Venezuela masih menilai keadaan dan belum menentukan jumlah korban serta tahap kerosakan sepenuhnya.